Betul ke zalim ni maksud dia bully orang? Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair, apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin dan hadirat yang disayangi sekalian. Salam 21 Jamadil Awal 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-54 musim yang keempat bersama-sama dengan saya Jurulatih Quran anda Uwais Qarni. Seperti biasa tuan-tuan dan puan, rutin kita setiap pagi adalah untuk kita baca Quran bersama-sama teman berteman, satu hari satu makra guys. Okey, satu hari satu makra untuk kita raih keberkatan pagi. Kita baca dari bunga ke bunga. So untuk hari ini tuan-tuan dan puan, kita nak experience the dawn blessings ni, kita nak baca ayat yang ke-59. Tolong tuliskan di ruang komen ayat 59 dari suratul An'am, muka surat 134. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Okey? Dah ready ke? Berapa ramai ready? Tuliskan di ruang komen. Ana ready dan excited untuk raih keberkatan pagi ni. Tapi sebelum tu kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Semalam saya ada di tepi pantai, pagi ni ada di angkasa. Pagi ni ada di angkasa. So jadi tuan-tuan dan puan, tak kira kita berada di mana saja, jangan lupa kita baca Quran sokmo-sokmo, jangan cuti. Tuliskan di ruang komen Quran tak boleh cuti. Hashtag Quran tak boleh cuti tuan-tuan dan puan. So bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-54 musim yang keempat secara live dari Studio B Sri Kembangan, Selangor. So jadi tuan-tuan dan puan, topik perbincangan kita hari ini level 3 guys. Dalam sikit tapi ringkas saja saya nak share tentang betul ke? Tuliskan di ruang komen. Betul ke zalim ni maksud dia bully orang ataupun pukul orang? Tuan-tuan dan puan, betul ke macam tu? Kita akan terangkan dengan detail sikit tapi ringkas saja. Alright? Okey, selepas daripada kita baca Quran selepas ni. Boleh tuan-tuan dan puan kita baca Quran dulu, raih keberkatan pagi. Tapi sebelum tuan-tuan dan puan, saya nak minta tolong anda bantu saya share dulu video ni, sebarkan kasih sayang banyak-banyak di ruangan komen. Okey, anda boleh bertegur sapa dengan kawan-kawan anda di ruangan komen. Walaupun tak pernah kenal, tetapi kita duduk di sini dalam satu majlis yang besar, berapa ribu orang yang sedang tonton bersama-sama dengan kita. Ada yang sedang tonton live, ada yang tonton rakaman, ada yang tonton berkali-kali live kita ni. Masya Allah, tabarakallah, syabas dan tahniah untuk anda yang istiqamah tuan-tuan dan puan. Boleh tak anda komen sikit di ruang komen? Saya nak kenal dengan anda sejak bila anda follow Daily Quran. Boleh tak anda tulis di ruangan komen? Saya nak tengok, nak go through satu persatu berapa ramai yang bukan berapa ramai, dia follow Daily Quran sejak bila? Sejak season 1 ke? Sejak season 2 ke? Sejak season 3 ke? Sejak season 4? Ataupun baru kemarin? Ataupun hari ni dia first time? Welcome para first timers semua. Okay, first comer, newcomer semua tuan-tuan dan puan. Okay, welcome. Okey, kita berada dalam satu majlis untuk meraih keberkatan pagi membaca Al-Quran bersama-sama. Kita touch sikit tentang tajwid, sikit saja. Lepas tu kita belajar tafsir. Okey? Boleh tuan-tuan dan puan? Okey, so dah tekan button share belum? Dah tekan button share, terima kasih. Belanjalah banyak-banyak di ruangan komen. Please let me know di ruangan komen dari mana anda sedang tonton saya clear ataupun sangat clear video dan audio kita pada pagi ini. Dan seperti biasa, bila baca Quran, anda kena follow MSTLDS. Apa tu? Rukun Daily Quran. Cuba tulis sikit Rukun Daily Quran ni. Buat hashtag lah kali ni. Hashtag Rukun Daily Quran. Ada hashtag sekarang. Okey, hashtag
Rukun Daily Quran, #MSTLDS. Macam nak tambah je. MSTLDS. Itu #MSTLDS. MSTLDS. Boleh tuan-tuan dan puan 54 hari ni, betul kan? Okey. Boleh tuan-tuan dan puan belanja love warna hijau banyak-banyak di ruang komen. Alright, tuan-tuan dan puan, hari ni kita punya background kita berada di angkasa raya. Okey. So sambil kita terbang, sambil kita baca Quran. Mari tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa, kita mulai #Daily Quran episod yang ke-54 musim yang keempat hari ini. Dimulai daripada ayat yang ke-59 dari suratul An'am, muka surat 134. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. Sekali lagi. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Teruskan. Muka surat sebelah tuan-tuan dan puan sama-sama dengan saya penuh semangat. Okey, muka surat 135 guys. Surat berapa? Muka surat 135 ayat 60 sekarang. Sama-sama ikut rentak saya. Follow 1, 2, 3. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Ustaz Azam tolong tulis dekat skrip tu yang nak umum hari ni tentang kelas lelaki. Okey, wa huwal qahiru. 1, 2, 3. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Teruskan. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Teruskan. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرُهُ. Salah baris. Sekali lagi. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Nasib baik Ustaz Azam faham. Okey, kita teruskan tuan-tuan dan puan muka surat sebelah. Muka surat 69 tuan-tuan dan puan. Ayat 69 muka surat 136. Kita belum habis lagi, ada semuka lagi nak habis. Misi kita satu hari satu makra. Bagi yang baru join tuan-tuan dan puan, bantu saya share dulu video ini. Kita baca Quran sama-sama nak raih keberkatan pagi. Tak kisahlah lancar ke, tak lancar ke. Tuan-tuan dan puan masih merangkak baca Quran ke tuan-tuan dan puan, tak kisah. So kita baca Quran nak raih keberkatan pagi supaya sepanjang hari kita ni tuan-tuan dan puan rasa lebih semangat, ceria dan teruja-ruja. Okey, yang belum belanja love tuan-tuan dan puan. Okey, siapa yang dah belanja love boleh tak komen di ruang komen dan belanja love. Yang belum belanja tak payahlah komen dan belanja love. Belum belanja love lagi. Belanja love dulu warna hijau. Hari ni hari Khamis. Sempena hari ni hari Khamis. Okey, jubah saya warna hijau kan? Masya Allah. Bukan warna hitam ni, warna hijau. So, kita sedang terbang di angkasa. Okey, tuan-tuan dan puan, kita baca sama-sama. Lebih semangat, lebih ceria, lebih seronok dengan perbelanjaan love anda. Wa ma'alal ladzina yattaquna min hisabihim. Ready? 1, 2, 3. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا Sekali lagi. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا Sekali lagi tuan-tuan dan puan. قل أندعو. Ready? 1, 2, 3. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه. Tak habis. Kena habiskan sampai ilal hudatina. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan. Panjang ni ayat ni. Okey. Kita buat sama-sama tuan-tuan dan puan. Kita kena betul cara ambil nafas. Tegakkan badan dulu. Okey, tegakkan badan dulu tuan-tuan dan puan. Hari ni kita ada pengumuman, ada 2 pengumuman Satu pasal FOC, satu lagi pasal kelas lelaki. Kejap lagi Okey, tuan-tuan dan puan, ready? Kita baca sama-sama. Panjang ni ambil daripada wa nuraddu ala. Ambil daripada wa nuraddu ala. Tegakkan badan, buangkan nafas, tarik.
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita dah habis baca satu makro' tapi belum habis kelas. Hari ini level 3 tuan-tuan dan puan Level 3 hari ini kita nak sentuh sikit tentang betul ke orang zalim. Tolong tuliskan di ruang komen. Orang yang zalim tu adalah orang yang kaki pukul, dia bully orang. Betul ke orang zalim tu macam tu tuan-tuan dan puan? Okey? Kita nak cuba belajar tafsir bukan dengan akal sendiri, tuan-tuan dan puan. Boleh tak stay dengan saya, jangan ke mana-mana, sediakan buku nota. Kembali selepas ini. Terima kasih kembali. Dalam suratul Fatihah dan ayat yang saya baca hari ini, saya pakai lagu lain. Kita pakai lagu apa hari ini? Kita pakai lagu Bayati Husaini. Semalam kita pakai lagu Bayati Kurdi kan. Ramai yang berminat, Masya Allah, Tabarakallah, nak join FOC. Yang mana kelas online selama 2 hari penuh. Kita akan adakan pada bulan Februari nanti, tuan-tuan dan puan. Akhir Februari lah, something like that, macam tu lah dia punya tarikh dia, tuan-tuan dan puan. Tarikh bila? Tak decide lagi. Dah decide. 22-23 Februari, tuan-tuan dan puan. Ustaz Azam lupa nampaknya. Alright, okey, 22 dan 23 Februari kelas FOC tu. Okey, hari Sabtu dan hari Ahad weekend. Okey tuan-tuan dan puan, terima kasih bagi anda yang berminat nak join kelas FOC tu, dan bukan setakat lagu Kurdi je kita belajar dalam suratul Fatihah. Kita belajar lagu Bayati Husaini juga hari ini, tuan-tuan dan puan. So dia macam iras-iras. So dalam kelas ni kita belajar 10 lagu untuk alunkan suratul Fatihah. Bukan yang tu saja. Nak belajar lagu kenalah terror dulu, tajwid, qiraat, tafsir dia dulu, tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita belajar macam mana nak berubat dengan suratul Fatihah, nak belajar pelaris, pengasih dengan suratul Fatihah ni, tuan-tuan dan puan. So saya nak umumkan hari ini, sebelum kita nak belajar tafsir hari ini, saya nak umumkan kejap lagi lah. Kita belajar tafsir dulu, boleh tuan-tuan dan puan? Okey, ada satu lagi pengumuman. Kelas talaqi hari ini, kelas talaqi percuma hari ini dibatalkan. Boleh tak tolong tuliskan di ruangan komen? Okey, kepada para peserta talaqi yang datang talaqi di tempat saya, okey, untuk hari ini petang. Biasa kelas talaqi kita buat kelas pukul 3 petang. Okey, di rumah saya, tuan-tuan dan puan. Okey, rumah saya. Untuk hari ini dibatalkan. Untuk minggu depan, insya-Allah ada kelas talaqi macam biasa di rumah saya, insya-Allah. Okey, minggu depan. So minggu ni, hari ni tak ada kelas. Hari ini tak ada kelas talaqi. Please be noted. Terutama yang jauh-jauh datang daripada Melaka, datang daripada Johor, daripada Seremban, tuan-tuan dan puan, daripada mana lagi. Entah daripada hujung planet Pluto pun datang juga nak talaqi. Yang kata yang duduk kat Seri Kembangan tak nak kita buat kat Seri Serdang minggu lepas kan. Duduk kat Seri Kembangan, kita buat kat Seri Serdang, dia kata jauh. Tak tahulah nak urai macam mana. Okey, tuan-tuan dan puan, tak apa. Okey, kejap lagi kita nak cerita pasal FOC. Kita cerita dulu pasal konten hari ini. Tuan-tuan dan puan, ayat 21
Dari suratul An'am muka surat 130. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya Allah tidak akan beri kejayaan kepada orang-orang yang zalim. Siapakah orang yang zalim, tuan-tuan dan puan? Adakah orang yang kaki pukul? Adakah orang yang kaki buli? Tuan-tuan dan puan, orang yang zalim ini adalah orang yang fizikalnya tak sakit, tetapi hatinya yang sakit. Dia sakit hati tengok orang. Siapa kata ni, tuan-tuan dan puan? Kejap lagi saya berkata siapa kata. Okey, salah seorang guru saya juga, salah seorang guru kita semua, tuan-tuan dan puan. Alright, ni terkenal orang ni, tuan-tuan dan puan. Okey, dia kata apa? Kalau kita nampak bagaimana orang yang zalimi kita diseksa oleh Allah di akhirat kelak. Kalaulah kita nampak macam mana orang yang menzalimi kita diseksa di hari akhirat kelak. Kalaulah kita nampak, nescaya kita akan doa dengan Allah, ya Allah, aku gugurkan hak orang ini terhadap aku, ya Allah. Kerana apa? Kerana tak tahan melihat betapa dahsyatnya seksaan orang yang dizalimi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang zalim ni, orang yang zalim ni menurut agama ialah orang yang salah letak benda pada salah tempat. Dahlah salah letak benda, salah tempat pula tu. Double salah kuasa dua. Salah kuasa dua, tuan-tuan dan puan. Ini nama dia zalim. Okey, ini nama dia zalim. Okey, lawan zalim adalah adil. Lawan zalim adalah adil. Salah letak benda pada tempatnya, tuan-tuan dan puan, adalah zalim. So antara benda yang zalim yang Allah Taala kata, waman azlamu, siapa lagi yang paling zalim dalam ayat 21 ni? Siapa lagi yang paling zalim kalau bukan orang yang membuat pembohongan di atas nama Allah dan mendustai ayat-ayat Allah. Ni ayat ni cerita ni. Innahu la yuflihul zalimun. Tak ada kejayaan punyalah untuk orang yang zalim ni. Yes, tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. So inilah ancaman Allah kepada orang yang zalim. Dan ingat, kita minta berlindung dengan Allah, tak nak jadi orang yang zalim. Orang yang zalim kepada kita, tuan-tuan dan puan, kalaulah kita nampak bagaimana Allah Ta'ala seksa orang zalim di hari akhirat kelak, nescaya kita minta dengan Allah, orang yang zalim kita tu kita maaf cepat-cepat. Ya Allah, aku gugurkan hak aku terhadap dia, ya Allah. Aku tak nak engkau seksa dia walaupun kerana sedikit dia menzalimi aku. Sebab apa? Seksa dia dahsyat sangat, tuan-tuan dan puan. Macam mana dahsyat dia, tuan-tuan dan puan? Talakilah dengan guru. Okey, dapatkan jawapan daripada guru-guru kita, tuan-tuan dan puan. Talaki, tuan-tuan dan puan. Pergi menuntut, pergi berguru, banyak tengok kuliah, banyak belajar, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan hari ini sedikit sebanyak perkongsian menyebabkan kita mengelak daripada fahami Al-Quran dengan akal sendiri. So jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung rancangan. Terima kasih kerana menonton. Oh, ada pengumuman FOC. So jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak umumkan burung awal untuk follower Daily Quran khusus. Kita buka kelas ni dengan harga RM297 yuran dia. Okey, dengar saya cakap ni. Kelas ni untuk orang luar RM297, tetapi untuk follower Daily Quran khas. Dengar ni. Kalau anda ada kawan yang memerlukan ilmu-ilmu dalam kelas FOC ni, okey, cadangkan kepada dia jadi follower Daily Quran dulu, baru dapat harga burung awal RM197. Tuan-tuan dan puan, untuk orang luar RM297. 300 lah, tuan-tuan dan puan. 300. Potong 100 untuk follower Daily Quran. Khas untuk follower Daily Quran sahaja. Orang luar RM297. Orang dalam. Okey, tuan-tuan dan puan. Sebab apa ni? Saya rasa macam spoil. Dalam hati saya ni, saya rasa macam spoil. Sebab apa? Saya tak henti-henti berazam, berusaha nak beri manfaat yang lebih kepada anak murid saya. Tapi saya lupa nak ajar anak murid saya surah Fatihah. Banyak rahsia dalam surah Fatihah sehingga kita kena spend 2 hari nak belajar surah Fatihah saja, tuan-tuan dan puan. Bukan belajar sebut. Kita belajar pasal 195 kesalahan yang ramai orang buat sehingga boleh batal solat dia. Baca surah Fatihah, batal solat dia. Baca surah Fatihah, batal solat dia, tuan-tuan dan puan. Agak-agak 7 ayat surah Fatihah tu 195 salah orang buat. So kita nak check lah. So this is a kind of online clinic, tuan-tuan dan puan. The first of its kind.
ever in the history of online training education. Fatihah Online Clinic. FOC yang tak FOC sangat. Faham tak ni tuan-tuan dan puan? The first of its kind online clinic. Saya cek anda, diagnose anda ada penyakit apa dalam surah Fatihah. Tuan-tuan dan puan, bukan setakat itu saja kita belajar dia punya tafsir dia punya qiraat dia, macam mana nak tadabbur dengan surah Fatihah ni supaya kita tak lari fokus. Kita dah belajar tajwid, kan? Dalam semayang kita duk fokus dengan tajwid. Gurur tuan-tuan dan puan, lalai semayang kita duk fokus pada tajwid. Ni kat sini kena dengung ni, kat sini kena alif lam qamariyah ni alif lam syamsiyah ni kena ada ra, tak boleh banyak sangat getaran dia. Kalau lebih getaran nanti jadi masalah pula. Lepas tu echo dia hujung-hujung tu rahim, tak boleh. Gurur semayang dia tuan-tuan dan puan. Dia telah buat perkara yang gurur. Apa benda pula gurur tu? Kita belajar dalam kelas lah tuan-tuan dan puan. Lepas tu wajah-wajah special dalam surah Al-Fatihah. Lepas tu macam mana nak alunkan dengan 10 jenis lagu macam Imam Mekah. Imam Mekah, Imam Kuwait, Imam Madinah, Imam Riyadh, Imam Malaysia. Semua kita tapau semua tuan-tuan dan puan dalam kelas ni. Korang pilih yang mana paling sesuai dengan jiwa raga anda. Korang pilih lagu ni, latih lagu ni. Anda baca Quran dengan style lagu ni. Macam ni. Kita rasa syok bila baca Quran. Kita baca Quran ni bukan kita nak tunjuk ke orang. Tunjuk ke orang pun tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan orang dengar bacaan kita dapat hidayah kan. Okey, sekurang-kurangnya kita nak syok sendiri. Betul-betul tuan-tuan dan puan. Tapi nak belajar lagu dekat Quran, ayat-ayat panjang ni semua bagai surah Fatihah tak belajar lagi. Betul-betul tuan-tuan dan puan. Lepas tu apa? Perkara yang paling penting, saya percaya ramai orang minat ni. Asas perawatan Islam menggunakan surah Fatihah. Dalam kelas ni kita akan berkenalan dengan apa itu sihir. Dalam kelas ni kita akan berkenalan dengan apa itu santau. Kita berkenalan dengan jin. Kita belajar macam mana nak negotiate dengan jin. Menggunakan suratul Fatihah sahaja tuan-tuan dan puan. Okey, basic perawatan Islam, self defense, pelaris, pemurah rezeki dan sebagainya, pengasih, semua kita belajar dalam kelas ni. Suratul Fatihah. Nampak tak rahsia dia tuan-tuan dan puan? FOC, Fatihah Online Clinic, the first of its kind ever in online education history. Dengar ni tuan-tuan dan puan. Siapa yang tak join guru-guru Quran. Dengar ni. Guru-guru Quran tak join kelas ni, dia ketinggalan lah. Guru Quran dia tak join kelas ni, dia ketinggalan. Tobatlah home. Saya cakap tuan-tuan dan puan. Dia ketinggalan. Sebab apa? Anak murid join kelas ni, guru tak join. Memang guru ni ketinggalan. Serius saya cakap. Terutamanya guru-guru di Shah Alam. Ada guru di Shah Alam sini. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Itulah cabaran saya untuk anda. So, nantikan posting daripada kami. Kami akan umumkan link untuk nak daftar dan sebagainya. So, jadilah orang yang terawal, burung awal untuk mendaftar dalam kelas ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kelas ini special untuk burung awal untuk follower Daily Quran. So, ada kawan-kawan yang belum jadi follower Daily Quran, nak dapat harga 197 ni, join Daily Quran dulu. Okey, kalau dia tak pernah tonton Daily Quran, tiba-tiba nak join FOC, memang harga RM297. Serius saya cakap tuan-tuan dan puan. Salam sayang dari saya Uwais Qani untuk anda. Daily Quran, satu hari satu makra'. Bye. Assalamualaikum. Bertindak segera.